Assalamualaikum kawan-kawan. Okey, perkongsian kita kali ini masak lemak putih buah labu kuning campur dengan sayur sawi. Kemudian saya letak satu helai daun kunyit nak bagi berbau wangi lah. Okey kawan-kawan, masak sayur labu ni memang sedap. Okey, kita boleh campur dengan sayur bayam boleh, dengan sayur pucuk manis boleh, dengan sayur kobis bulat yang putih tu boleh. Okey, jadi saya masak apa yang ada di dapur. Saya masukkan sayur sawi. Okey kawan-kawan, menu ni memang sedap. Lebih-lebih lagi kalau kita makan di waktu panas-panas. Okey, kita buang kulit labu tu, kita basuh bersih-bersih dan kita rebus sehingga dia lembut. Agak-agak buah labu tu sudah lembut, bolehlah kita masukkan batang sayur sawi. Seterusnya bolehlah masukkan cili besar berwarna merah, ikan bilis, bawang besar dan bawang putih. Okey kawan-kawan, kemudian bolehlah kita masukkan santan ya, santan kelapa. Nak guna santan kotak boleh, nak guna santan segar pun boleh. Okey, kita kacau-kacau dia dan kita tunggu agak-agak lembut sedikit batang sayur sawi itu. Okey kawan-kawan, kita tengok agak-agak batang sayur sawi tu agak lembut sedikit. Bolehlah kita masukkan sayur sawi. Okey kawan-kawan, bolehlah masukkan sedikit garam, sedikit gula pasir. Supaya ada rasa lemak-lemak, ada rasa manis-manis sedikit. Dan boleh juga letak sedikit serbuk perasa. Okey kawan-kawan, kita buat macam ni kuah dia. Biar dia mendidih, tidak pecah minyak ya. Santan tu tidak pecah minyak. Okey kawan-kawan, api jangan terlampau besar. Kita guna api sederhana, arah perlahan. Okey, kita tunggu sehingga kuah ini mendidih. Okey kawan-kawan, kuah dia sudah pun mendidih ya. Bolehlah kita perlahankan api dan kita tutup api. Okey, menu kita pun sudah siap dan bolehlah dihidang. Terima kasih kerana sudi menonton video ini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Bye.